Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kertas ketiga. Kertas ketiga ini sebenarnya kita membicarakan tentang satu ayat Al-Quran yang daripada surah Al-Imran, iaitu ayat yang ketujuh. Firman Allah Ta'ala. Ayat ini sengaja saya ambil kerana dia merupakan ayat yang membicarakan tentang penerangan ayat-ayat mutasyabihat. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabbaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Artinya, dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak mengetahui takwilnya itu melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa ayat-ayat suci Al-Quran terbagi kepada dua bahagian. Apa dia? Yang pertama ayat muhkam, muhkamat. Yang kedua ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar, ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, dalam seluruh Al-Quran ada dua bahagian ayat Quran. Pertama muhkam, iaitu yang jelas, dan mutasyabihat yang samar-samar. Makna muhkam dari segi bahasa Arab, apabila dikatakan bina'un muhkamun, artinya binaan yang kuat, lagi kukuh, yang menghalang apa-apa pencerobohan terhadapnya. Dan berkata seorang ulama bahasa Arab, Majduddin Fairuz Abadi, dalam kamusnya yang jilid yang keempat, muka surat 100, allati uhkimat fala yahtaju ila sami'iha ila ta'wiliha li bayanihi. Artinya, ayat yang telah muhkamat tidak perlu bagi si pendengar kepada takwilnya untuk menerangkannya. Tak payah takwil lagi. Dah jelas, dah terang dah. Tak payah lagi nak tukar-tukar maknanya. Dan berkata Al-Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi juzuk yang keempat muka surat ke-10, iaitu yang dimaksudkan dengan muhkam, al-muradu bil muhkam ma lal tibasa fihi wa la yahtamilu illa wajhan wahidan. Yang dikehendaki dengan muhkam ialah ayat-ayat yang tidak ada kekeliruan di dalamnya dan dia tidak mengandungi kemungkinan melainkan makna yang satu sahaja. Satu makna saja. Kalau kita kata Allah Ta'ala berilmu, ilmu itu memang satu makna saja. Tak ada ilmu tukar-tukar, tak ada. Tak perlu tafsir-tafsir, tak perlu takwil-takwil. Jadi muhkam ni makna jelas. Tak payah kita nak tanya lagi. Dengar saja, dah terus dah faham, straight dah. Begitulah juga yang disebutkan oleh Hafiz Abu Faraj Abdul Rahman bin Jauzi Al-Hambali yang wafat tahun 597 Hijrah, dalam tafsirnya Zadul Masir, dalam menjelaskan beberapa makna muhkam, antaranya annahu mastaqalla bi nafsihi wa lam yahtaj ila bayan, dzakarul qadi Abu Ya'la 'anil Imam Ahmad wa qala Syafi'i wa Ibnu al-Ambari huwa ma lam yahtamil min at-ta'wil illa wajhan wahida. Artinya bahawa sesungguhnya muhkam itu berdiri dengan sendirinya, tidak berhajat kepada penerangan. Menyebutnya demikian itu oleh Qadi Abu Ya'la dari Imam Ahmad, dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Imam Al-Ambari, iaitu muhkam sesuatu yang tidak berkemungkinan ditakwil melainkan satu makna sahaja, tak ada makna-makna lain. Apakah contoh ayat muhkam? Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa sesuatu dan dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat.
Jelas, apabila kita mengatakan Allah tak serupa sesuatu, maknanya tak ada apa pun yang serupa dengan Allah dan Allah pun tak serupa dengan apa pun yang lain. Baik dia manusia, baik dia awan, baik dia langit, baik dia kayu, baik dia batu, baik dia bumi, baik dia outer space, baik dia arash, baik dia kerusi. Tak ada sesuatu pun Allah menyerupai mereka dan mereka pun tak menyerupai Allah sama sekali. Di antara lagi ayat muhkam yang jelas, yang tak perlu takwil, tak perlu tanya-tanya lagi. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seseorang pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah tak menyerupai sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain pun tak menyerupai Allah. Tak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dan daripada kebesarannya, kekuatannya, kehebatannya, kemampuannya, tak ada siapa pun yang menyerupai Allah. Habis kita ustaz, kita ni namanya mendengar, Allah pun mendengar. Dengarnya kita itu adalah dengar yang tertakluk kepada keizinan Allah Ta'ala. Dengarnya kita tu ialah sesuatu yang kita dengar yang dekat pada telinga kita. Dengar kita sesuatu bila ada bersuara. Tak ada suara tak kita dengar. Maha suci Allah, Allah tidak serupa dengan itu. Allah dengar segala-galanya. Yang bersuara, yang tak bersuara, yang di mana dia bercakap dengan apa bahasa, yang di mana dia bicara dalam hatinya, yang mana yang dekat, yang jauh, semua tu serupa saja Allah mendengar akannya. Dan dengarnya Allah Ta'ala tidak perlu pada telinga, tidak perlu pada alat, seperti mana kita manusia perlu pada telinga, perlu pada alat. Subhanallah. Begitulah Allah Ta'ala telah sebutkan di dalam ayatnya, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah. Ya, ini dua daripada beberapa banyak ayat-ayat yang muhkam. Jelas kepada kita bahawa dua ayat muhkam di atas tidak mengandungi kesamaran. Allah sama sekali tidak menyerupai makhluknya secara total. Demikian pula makhluk tidak sama sekali menyerupai Allah Ta'ala. Makna mutasyabih. Sekarang kita pergi pada bahagian kedua daripada Al-Quran. Al-Quran ada dua bahagian. Satu ayat muhkam, satu ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih berkata Imam Al-Fayyumi dalam kitab Al-Misbah muka surat 304. Al-mutasyabih tasyabahat iltabasat. Falam tatamayyaz walam tazhur wal musyabahatu al-musyarakatu fi makna minal ma'ani. Artinya, perbuatan tasyabahat, artinya kekeliruan. Iltabasat, kekeliruan. Maka dia tidak nyata, tidak jelas. Dan musyabihat atau mutasyabih adalah perkongsian dalam satu makna dari beberapa makna. Itulah makna mutasyabih. Jadi bila kita kata ayat itu mutasyabih, mana ayat itu tak jelas, tak terang, keliru. Kenapa? Kerana dia mengandung lebih dari satu makna. Bila kita kata lebih dari satu makna, mana satu yang kau maksudkan? Jadi tak jelas, tak terang. Itulah maksudnya ayat mutasyabih. Maka artinya lafaz yang mengandungi lebih dari satu makna, adapun dari segi syarak yang dikenaki dengan mutasyabih ialah sekalian ayat dan hadis yang seolah-olah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Itulah dia. Kalau dari segi syarak yang dimaksudkan dengan mutasyabih, ayat atau hadis seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk. Macam kita sebut tadi, yadullah, tangan Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala ni macam makhluk, ada tangan pula. Tapi apakah maksudnya? Yad itu sendiri satu lafaz yang melebihi dari satu makna. Ada dengan makna tangan, ada dengan makna kuasa, ada dengan makna rahmat, ada dengan maknanya sesuatu yang lebih daripada itu. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim, iaitu tangan atau yad Allah di atas tangan-tangan mereka. Kenapa kita tak terjemahkan yad itu tangan? Kerana yad itu mempunyai makna yang banyak. Mungkin dengan maknanya kuasa, mungkin dengan maknanya rahmat. Jadi kita kekalkan perkataan yad itu dengan lafaz yadullah di atas tangan-tangan mereka. Dan demikian juga seperti firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, iaitu Allah Ar-Rahman di atas arasy istawa. Jadi kita tidak menterjemahkan perkataan istawa kerana dia adalah lafaz mutasyabihat. Jadi zahirnya seolah-olah ada menyerupakan Allah dengan sifat makhluk dari sekalian penyerupaan. Tetapi lafaz-lafaz ini mengandungi makna yang lebih dari satu makna yang boleh difahami selaras dengan bahasa Arab dan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Seperti mana kita gunakan yad dengan makna rahmat dan istawa dengan makna berkuasa. Jadi perkataan mutasyabih bukan sesuatu yang tidak boleh difahami sama sekali. Hanya ianya adalah tidak jelas, maknanya di saat kali pertama disebutkan ke telinga pendengar.
Jadi bila disebutkan saja di telinga pendengar yadullah, kita masih samar. Kita bertanya lagi, yadullah ni yad apa yang maksudnya? Apakah yang dikehendakinya? Apakah terjemahannya? Jadi dengan itulah dia dinamakan mutasyabih. Jadi kalau sekiranya sekalian ayat atau hadis yang bila dia namakan dia menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia termasuk dalam golongan ayat-ayat mutasyabih. Baiklah, Allah Ta'ala menyambung lagi. Fihinna ummah, iaitu Allah Ta'ala mengatakan, ya, ayat-ayat muhkamat itu kedudukannya. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Apa artinya? Di antara isi kandungan Al-Quran adalah ayat muhkamat. Dan ianya adalah ummul kitab. Ummul kitab. Jadi ayat muhkamat, darjat dia, kedudukan dia adalah ummul kitab. Apa tu ummul kitab? Jadi kalau sekiranya kita mengatakan ummul kitab, ialah artinya dari segi bahasa, memanglah arti tu ibu, induk, tempat rujuk yang terpenting dan sebagainya. Seperti kalau kita katakan kota Mekah, Ummul Qura, ibu sekalian kampung. Makna dia adalah sebagai terpenting dan sekalian kampung yang ada. Makna seluruh kampung tu seluruh dunia. Mekah adalah yang pusatnya, tempat rujuknya, tempat kiblatnya sekalian kaum muslimin. Jadi begitulah Ummul Kitab. Jadi makna kalau kita dalam Al-Quran, di antara surah yang dinamakan Ummul Kitab ialah suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah? Kerana segala apa dalam Quran ada dalam surah Fatihah. Dan segala apa yang ada dalam surah Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala apa yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim ada terletak pada noktah yang ada pada Bismillah. Jadi itulah antara hadis-hadis dan juga yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir mengenai kelebihannya suratul Fatihah. Jadi dinamakan surah Fatihah tu Ummul Kitab. Jadi ayat-ayat muhkamat dinamakan dia tu ayat-ayat yang Ummul Kitab, iaitu apakah maksud Ummul Kitab dari segi syarak atau yang dikehendaki di sini? Tadi kita dah sebutkan dari segi makna itu ibu, induk, tempat rujuk dan yang terpenting. Maka daripada segi maksud tujuan disebutkan ayat muhkam Ummul Kitab ialah seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab tafsir Ibnu Abbas muka surat 55. Apa katanya? Aslul kitab wa imamun fi kulli kitab yu'malu biha. Makna Ummul Kitab itu ialah ianya adalah asal kitab dan imam pada keseluruhan kitab dan diamalkan dengannya. Pada seluruh Al-Quran, maka dia adalah Ummul Kitab. Seluruh Al-Quran, dia rujuk kepada ayat muhkamat. Ayat muhkamat itulah Ummul Kitab. Seluruh Al-Quran diamalkan dengan Ummul Kitab. Maknanya seluruh Al-Quran diamalkan dengan ayat muhkamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kena faham. Sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, kita kena faham betul-betul ayat yang kita sedang bacakan ini. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Di antara isi kandungan Al-Quran adalah ayat muhkamat. Dan ayat muhkamat adalah ummul kitab, ibu sekalian Al-Quran. Dia adalah tempat rujuk sekalian ayat-ayat Quran. Dia adalah diamalkan oleh Al-Quran. Jadi seluruh Al-Quran balik kepada ummul kitab sememangnya. Sebab dia jelas. Dia tak perlu kita nak fikir-fikir, tak payah nak tafsir-tafsir, memang sudah jelas. Itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi telah doakan, Allahumma faqihu fid din wa alim ta'wil. Ya Allah, pandaikanlah Sayyidina Abdullah bin Abbas ni dalam agama dan ajarkanlah dia dengan takwil, iaitu tafsiran Al-Quran. Begitulah pula disebutkan oleh Al-Imam Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juzuk yang pertama muka surat 344. Apa dia Ummul Kitab? Ai asluhul ladzi yurja'u ilaihi indal ishtibah. Maknanya ia itulah asalnya Quran yang dirujuk kepadanya ketika berlaku kesamaran. Jadi kalau sekira kamu ada samar-samar dengan ayat mutasyabihat, rujuklah kepada Ummul Kitab. Rujuklah kepada ayat-ayat muhkamat yang jelas, yang terang, yang tak payah tafsir-tafsir, tak payah takwil-takwil. Jadi ini dah disebutkan oleh ulama-ulama kita. Dan disebutkan lagi pula oleh tafsir Jalalain juzuk yang pertama muka surat 124. Ummul Kitab ialah asluhu al-mu'tamad alaihi fil ahkam. Artinya ia, iaitu Ummul Kitab,
asalnya Quran, yang dipegang atasnya dalam hukum hakam. Jadi dalam hukum hakam, baik hukum daripada segi fikih, halal haram, baik daripada segi akidah, baik dari segi perjalanan hidup, rumah tangga, talak, cerai dan sebagainya, semuanya rujuklah kepada Ummul Kitab. Apa tu Ummul Kitab? Iaitu ayatun muhkamat, ayat-ayat yang telah jelas, yang tidak ada samar-samarnya. Subhanallah, Allah dah beri petunjuk dah kepada kita di mana tempat kita rujuk kalau kita berlaku kesamaran. Kesimpulan daripada erti Ummul Kitab bahawa ayat-ayat muhkamat adalah asal dan induk Al-Quran yang dipegang dalam hukum. Manakala ayat-ayat mutasyabihat hendaklah dirujuk kepada ayat-ayat muhkamat. Kerana kita dah sebut ayat mutasyabihat, mutasyabih. Allah sendiri sebut mutasyabih. Dari segi bahasa mutasyabih samar. Samar kenapa? Kerana mempunyai lebih pada satu makna. Allah dah sebut dah. Jadi ayat ini muhkamat, jelas. Dia tempat rujuk. Ayat ini mutasyabih, samar. Jadi hukum ayatnya samar, pergilah rujuk kepada ayat yang mutasyabih. Maaf, ayat yang muhkamat, ayat yang jelas. Seperti kita orang yang biasa, orang awam. Kita tak faham, rujuklah kepada ulama yang faham. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu, rujuk. Jangan buat hukum sembarang-sembarang. Itulah dia punya kedudukannya. Jadi Allah Ta'ala dah sebut dah di mana keadaannya kita bila berlakunya kekeliruan. Tetapi apa nak buat? Dah takdir menentukan. Allah dah sebut ada juga orang yang condong kepada kesesatan. Dah Allah dah sebut perkara itu akan berlaku kerana itulah sunnatullah. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambungan ayat juga dalam ayat yang sama juga, bukan ayat lain, dalam ayat 7 juga. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Artinya, adapun orang-orang yang dalam hati condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabih. Dah tahu dah ayat tu mutasyabih, ikut lagi. Untuk apa? Untuk timbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Dah takdir Allah, berlakulah apa yang disebutkan Allah. Walaupun dah terang jelas dalam Quran pun mungkin orang tak terperasan, dah kerana begitulah takdir suratan untuknya. Maka berlakulah apa yang telah pun ditetapkan Allah. Zaighun, iaitu zaighun yang diambil daripada ayat Quran tadi, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Zaighun itu artinya ialah kesesatan. Sebab itulah Allah Ta'ala setelah menyebut ayat yang perihal kesesatan ayat 7, Allah susuli dengan doa pada ayat yang ke-8 dengan doa yang Allah ajar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayat kepada kami, dan kurniakanlah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkaulah maha pemberi kurniaan. Amin ya rabbal alamin. Sebab hidayat di tangan Allah, tuan-tuan. Saya tak mampu beri hidayat pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak mampu beri hidayat pada satu orang pun, saya tak mampu. Yang boleh beri hidayat hanya Allah Ta'ala. Dan saya pun tak mampu beri hidayat pada hati saya. Sebab itulah kita diajar untuk mohon kepada Allah. Janganlah kita disesatkan setelah kita diberi hidayat. Jadi maknanya perkara ayat-ayat mutasyabihat sangat-sangat sensitif sehingga boleh menjadikan seseorang itu sesat. Dan kalau dah sudah sesat, tak ada guna lagi semua amalan-amalan dia. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bukalah minda, fikirkan, jangan kita tersilap jalan. Kita ada hanya one choice in this life. Lepas kita mati, dah tak ada lagi second choice, tuan-tuan. Kita akan dapat apa yang kita lakukan. Kalau kita benar, alhamdulillah, selamatlah kita. Kalau kita silap jalan, kita tak ada lagi chop night. Oh Tuhan, chop night aku nak balik. Tak ada lagi dah. Itulah yang kita akan dapat. Jadi, fikirkan di mana kita. Mintalah doa. Doalah dengan ayat ini. Minta banyak-banyak, minta tak apa. Allah akan tunjuk. Jangan dengar cakap saya.
Tuan-tuan jangan dengar cakap Ustaz Fauzi. Jangan dengar cakap ni semua ustaz ni semua tak betul. Minta pada Allah, ya Allah, tunjukkan aku. Jangan kau sesatkan aku, ya Allah. Minta pada Allah. InsyaAllah orang yang ikhlas, yang jujur, Allah akan kurniakan. Allah tu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tapi syarat kita benar dengan Allah Ta'ala. Jangan kita meletakkan lidah kita lain, hati kita lain. Allah tahu apa yang dalam hati kita. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, selepas itu berdasarkan daripada ayat-ayat ini, maka jelaslah bahawa bila seseorang itu sesat, menyeleweng, dia adalah satu perkara yang dilarang dan itulah hukumnya haram tuan-tuan dan puan-puan ya. Maka wajiblah kita menjauhi sifat-sifat orang yang sesat. Maka dalam ayat ini Allah sebut dua tanda orang yang hatinya condong kepada kesesatan. Pertama, mengikuti sebahagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah. Itulah dia mengikut ayat mutasyabihat. Kenapa pula dia ikut ayat mutasyabihat? Ini ayat Quran, ini firman Allah, ini dah Allah sebut, ikut sajalah. Memang betul ayat Quran, memang betul Allah dah sebut, tapi Allah turunkan dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab tu macam mana? Bahasa yang dipaham oleh orang Arab. Bahasa faham oleh orang Arab, ada bayan, ada balaghah, ada badi, ada isti'arah, ada kata-kata keindahan dia. Jadi bukan sekali cukup. Dan ayat ini ayat yang mengandungi banyak makna. Kenapa kamu letak satu makna saja? Kan ada banyak makna. Jadi ayat ini mutasyabihat. Jadi Allah Ta'ala sebut tanda orang yang telah condong kepada kesesatan ialah orang yang mengikut sebahagian ayat-ayat mutasyabihat untuk timbulkan fitnah. Dan itulah dia. Kenapa? Kronologinya boleh dilihat secara jelas bahawa apabila Allah Ta'ala memulakan ayat ini dengan memberi petunjuk bahawa ayat-ayat muhkamat itu asal Quran, ummul kitab, hunna ummul kitab. Jadi bila Allah sebutkan muhkamat ummul kitab, justru itu sepatutnya menjadi tempat rujukan kepada ayat-ayat mutasyabihat. Kerana ayat-ayat mutasyabihat mengandungi lebih dari satu makna. Jika digunakan pakai secara pengertian zahir, ia pasti akan membawa kepada kekeliruan sebagaimana definisi mutasyabihat. Maka dengan sendirinya akan menjatuhkan seorang itu dalam kesesatan dan menimbulkan fitnah kepada umat Islam seperti apa yang berlaku sekarang ini. Dan sememangnya hukum fitnah itu adalah haram. Jadi dah Allah Ta'ala sebut. Allah starting saja Allah dah sebutkan. Hunna ummul kitab, fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, wa ukharu mutasyabihat. Starting ayat bahawa di dalam Quran itu ada ayat muhkamat, itulah ummul kitab yang kamu kena pegang, dan antaranya lagi ialah mutasyabihat. Dah Allah starting, inilah dia, kita kata Rasul Allah utuskan pada kamu, hendaklah kamu pegang dia. Tapi kemudian kita pula pergi yang lain. Inilah dia sebagai contohnya tuan-tuan ya. Dan begitulah sebenarnya pun ya. Maka dengan itu kita dilarang dari mengikuti dan mengiktikadkan ayat-ayat mutasyabihat atas zahirnya semata-mata sehingga seolah-olah Allah menatijahkan Allah seperti makhluk. Allah larang. Allah dah larang dah. Ayat mutasyabihat hendaklah dirujuk kepada ayat muhkamat. Mana ustaz tahu disuruh rujuk? Dah Allah sebut. Fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Di dalam Quran tu ada ayat muhkamat yang menjadi ummul kitab. Ummul kitab tempat kamu rujuk padanya. Rujuklah. Tapi tak merujuk. Tak merujuk, jadilah dia fitnah. Jadilah apa yang berlaku sekarang ni. Fitnah pada diri kita, seolah-olah kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Tangan Allah, tangan. Dah kita menyerupakan Allah seperti makhluk. Dan kita pun memfitnahkan pada masyarakat ramai. Dan masyarakat ramai pun dah ikut. Timbullah fitnah. Betullah firman Allah. Sadaqallahul azim. Benarlah apa yang telah difirmankan Allah Ta'ala. Ya. Inilah yang telah dipersetujui oleh para ulama Ahlus Sunnah Jamaah, bahawa segala ayat mutasyabihat yang menyerupakan Allah dengan makhluknya hendaklah dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat yang bertindak secara jelas mensucikan Allah dari sekalian penyerupaan makhluknya. Itu tanda pertama. Tanda kedua, mencari-cari takwilan. Jadi tandanya orang-orang yang hatinya cenderung kepada kesesatan ialah mencari-cari takwil. Macam mana cari takwil?
takwil yang membawa kepada kesesatan, yang mengelirukan, adalah dilarang oleh Allah Ta'ala, iaitu mempergunakan makna ayat-ayat mutasyabih kepada makna-makna yang bertentangan dengan apa yang telah Allah nafikan dari zatnya, dari sifatnya, dan dari perbuatannya yang maha suci. Itulah takwil. Takwil iaitu dengan memberikan makna kepada ayat-ayat mutasyabihat yang bertentangan dengan apa yang telah Allah sucikan pada zatnya. Ustaz, habis kalau ulama-ulama khalaf kita yang takwil, itu pun apa, tak sesat ke? Jawapan kita, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya. Inilah yang Allah Ta'ala telah firmankan, ya. Sebab kalau kita lihat daripada ayat muhkamat, Allah dah sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Artinya Allah tidak serupa sesuatu dan adalah Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi bila Allah Ta'ala dah sebutkan demikian, maknanya janganlah kita ubah-ubahkan makna tu kepada makna yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah dah nafikan. Kenapa kita pergi letakkan makna tangan tu mesti tangan yang menyerupakan Allah dengan makhluk? Allah sudah nafikan zatnya dari sekalian penyerupaan. Kalau ustaz kata macam tu, habis yang ulama-ulama kita takwil tak sesat ke? Nah, tuan-tuan dan puan-puan, yang dimaksudkan takwil yang mencari-cari takwil yang sesat, takwil yang menyalahi ayat muhkamat. Kalau takwil yang memang dibenarkan Allah, tidaklah dinamakan sesat. Kerana apa? Adapun takwil yang selaras dengan bahasa Arab dan mensucikan Allah dari sekalian penyerupaan dengan makhluknya, merupakan takwil yang diharuskan dan diguna pakai secara meluas oleh para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak, nasihat kita akan menghukumkan semua takwil itu haram dan menyesatkan. Jadi kita tak boleh hukum semua takwil itu sesat. Kenapa tak boleh semua takwil kita hukum sesat? Kerana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan untuk sepupunya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah dia akan takwil. Kalau sekira takwil itu sesat, kenapa pula Nabi doa supaya Ibn Abbas diajar takwil? Menunjukkan ada takwil yang benar, ada takwil yang selaras dengan agama Islam. Dan takwil itu tidak sesat. Habis yang sesat yang menyalahi ayat muhkamat yang telah kita sebutkan tadi. Demikianlah juga kalau kita kata semua takwil itu sesat, nescaya Allah Ta'ala mengetahui takwil, Allah pun mengetahui yang sesat. Na'udzubillah min zalik. Macam mana ni? Sebab kalau kita lihat dalam ayat, Allah Ta'ala menyandarkan ilmu takwil itu kepada zat Allah. Allah berfirman, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ, yang artinya dan tiada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Jadi Allah Ta'ala mengisbatkan, menetapkan Allah mengetahui takwil. Takkan kita kata Allah mengetahui takwilnya sesat? Maha suci Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi orang yang condong kepada kesesatan, hati dia condong kepada mengikut ayat-ayat mutasyabihat, ikut secara zahirnya dan mengikut takwil yang menyalahi ayat-ayat muhkamat, menyalahi perkara yang telah Allah sucikan daripada zatnya maha suci. Maka dengan sebab itulah berkata Al-Imam Qurtubi di dalam kitab tafsir Qurtubinya di juzuk yang keempat ayat yang muka surat ke-13 mengenai tafsiran firman Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'un ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Artinya, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk timbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Maka berkata Syekh kami Abul Abbas rahimahullah ta'ala, iaitu guru kepada Imam Qurtubi, orang yang mengikut yang mutasyabihat tidak sunyi dari mengikutinya dan menghimpunkannya kerana hendak meragukan apa yang terdapat dalam Quran dan menyesatkan orang ramai. Ia seperti mana yang dilakukan oleh kaum zindik dan golongan Qaramitah, sekelompok Syiah yang mencacatkan Al-Quran.
atau kerana mereka beriktikad dengan yang zahir ayat-ayat mutasyabihat seperti apa yang dilakukan oleh Mujassimah yang mengumpulkan ayat-ayat, mengumpulkan apa-apa yang terdapat dalam Quran dan As-Sunnah yang zahir adalah jisim. Jadi kerja mereka cari mana ayat Quran, mana hadis-hadis yang seolah menyerupakan Allah dengan makhluk, dikumpul-kumpul, dibuatkan buku, dipaparkan kepada orang ramai. Allah serupa dengan makhluk tapi tak serupa macam kita. Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada mata tapi tak serupa dengan kita. Masya Allah. Jadi orang ramai bingung. Allah Ta'ala pun ada tangan, Allah ada kepala, Allah ke atas, Allah ke langit. Serupa macam kita tapi tak macam kita. Serupa macam kita tapi tak macam kita. Jadi orang pening bingung. Inilah berlaku fitnah. Inilah kadang-kala bukan kata orang luar. Kadang kita Ahlus Sunnah Jamaah pun maaf, banyak-banyak maaf. Ya, kadang kita ikut mazhab Syafi'i, kita pergi berzikir, tapi kita pun tak faham juga. Sebab tu saya katakan seminar hari ini bukan tujuan kita nak mengata siapa-siapa, nak membetulkan diri kita sendiri. Kadang diri kita sendiri pun Ahlus Sunnah pun kita tak faham. Habis ustaz ni Quran macam ni, kita tak faham sebab kita tak mendalami dalam perkara ini. Sebab itulah menjadi satu kewajipan untuk kita membuatkan penerangan kepada umat yang beriman, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Sehingga mereka beriktikad, sehinggalah mereka beriktikad bahawa Allah Ta'ala berjisim, berbentuk tubuh badan yang ada wajah, ada mata, tangan, lembung, kaki dan jari dan berbagai-bagai lagi. Berkata Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam, Tahqiq Muhammad Rashid Redha, juzuk yang pertama, muka surat 297. Imam Syatibi ini seorang ulama yang sangat hebat, yang menentang bid'ah. Tetapi dalam masalah akidah, beliau berpegang pada mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa kata dia? Wa mithaluhu fi millatil Islam mazhabu zahira fi isbatil jawarih lirabbi minal ain wal yad wal rijli wal wajhi wal mahsusat wal jihati wa ghairi dhalika min as-sabit lil muhdatsat. Berkata Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, dan seperti mereka yang sesat dalam agama Islam ialah mazhab az-zahirah, dalam menetapkan anggota tubuh badan kepada Allah seumpama mata, tangan, kaki, wajah yang boleh disentuh dan arah, dan selain itu dari perkara-perkara yang tertentu kepada sekalian yang baru. Masya Allah, inilah antara golongannya sesat yang disebut oleh Imam Syatibi menafsirkan dalam ayat Quran fa'ammal ladzina yattabi'una ghaizair, iaitu ada pun orang yang mengikut kepada kesesatan atau yamilu ataupun condong kepada kesesatan. Baiklah, kalau begitu Ustaz, siapakah yang ada ilmu takwil? Kalau kita kata takwil tadi, ada takwilnya sesat, ada takwil yang tak sesat. Habis takwil yang tak sesat ni siapa yang ada? Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran. Jangan perlu kita bimbang-bimbang. Iaitu Allah Ta'ala sebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina. Padahal tidak mengetahui takwilnya itu melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalami ilmu yang berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menyebutkan bahawa tak mengetahui ilmu takwil melainkan Allah, warrasikhun, dan orang-orang yang berilmu. Ulama mufassirin Ahlus Sunnah Jamaah berbeza pendapat mengenai waw pada perkataan warrasikhun. Kenapa? Sebab pendapat pertama mengatakan bahawa waw di sini adalah huruf waw isti'naf, waw permulaan ayat. Jadi kalau sekiranya dia permulaan ayat, maka arti ayat itu tidak ada yang mengetahui akan takwil ayat-ayat mutasyabihat melainkan Allah, full stop. Sampai situ berhenti. Dan mulalah ayat baru, dan orang-orang yang mendalami ilmu berkata. Jadi maknanya yang tahu hanya Allah. Jadi ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama-ulama salaf Ahlus Sunnah Jamaah. Ini satu pendapat, dan pendapat ni kita terima sebab dia adalah pendapat ulama salaf kita, ya. Dan jangan lupa kata-kata ini hanyalah selepas mereka mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Jadi kalau kita mengatakan tangan Allah, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Jadi tangan Allah tu apa maknanya? Tak tahu maknanya melainkan Allah.
Tetapi walaupun mereka mengatakan demikian, mereka telah pun mensucikan. Tapi bukanlah tangan itu dengan makna tangan seperti makhluk. Tapi bagaimanakah tangan itu apa maknanya? Itu Allah yang tahu. Itu dia serah. Macam kita sebut tadi, kertas kerja kedua, iaitu at-tafwid, menyerah kepada Allah. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa huruf waw di sini adalah huruf ataf. Ini huruf yang menyambungkan ayat dari yang sebelumnya kepada yang sesudahnya. Jadi bila kita mengatakan tidak ada yang mengetahui akan takwil ayat mutasyabihat melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmu, dan mereka pun berkata kami beriman segala-galanya adalah dari Tuhan kami. Jadi makna di sini pada pendapat kedua disambungkan tidak mengetahui takwil itu melainkan Allah dan orang yang mendalami ilmu. Allah tahu, Allah beri ilmu kepada orang-orang yang alim ulama ini. Alim ulama ini pun tahu juga apa yang dimaksudkan oleh Allah, dan itulah yang dipegang oleh ulama khalaf, iaitu takwil. Jadi Allah Ta'ala tahu takwil, dan ilmu takwil pun telah diajarkan kepada ulama-ulama. Sebab itu Rasulullah doakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa alim takwil. Ya Allah, pandaikan dia dalam agama dan ajarkanlah dia ilmu takwil. Kalau ilmu takwil tak boleh dipelajari, tak tahu, takkan Nabi pula minta pada Allah supaya diajarkan pada Abdullah bin Abbas. Jadi menunjukkan ulama-ulama pun yang mendalami dalam ilmu, mereka pun tahu akan takwil seperti mana Allah ajarkan kepada mereka. Maka inilah pegangan ulama khalaf dan sebahagian pada ulama-ulama salaf. Jadi soalannya tuan-tuan dan puan-puan, adakah ilmu takwil itu wujud atau tidak? Jawapan kita sudah kita jelas. Ya, ilmu takwil itu wujud. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Dan tiada yang mengetahui akan takwil itu melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmu. Ya, jadi takwil itu wujud. Jadi apa yang sekarang yang menjadi persoalannya tuan-tuan dan puan-puan? Yang menjadi persoalannya ialah siapa yang tahu ilmu takwil itu? Jadi bukan makna takwil tak ada. Jadi kalau tadi ada persoalan, kenapa kita nak takwil? Jawapan kita, takwil memang wujud. Allah pun menyebutkan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhun. Makna takwil tu ada. Cuma soalannya, siapakah orang yang mengetahui takwil? Itu sajalah yang dipersoalkan, dan itu telah kita sebutkan tadi. Maknanya yang pendapat ulama salaf kata yang Allah saja yang tahu, kita tak tahu, kita serah pada Allah. Tapi ulama khalaf kata waw itu sambung dengan Allah, maknanya Allah mengetahui. Dan demikianlah juga ulama-ulama yang telah diberi ilmu oleh Allah pun mengetahui akan ilmu takwil. Jadi makna di sini takwil memang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan daripada kata-kata itu, ulama-ulama menjelaskan seperti kata Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitab Itqan, katanya, dan ulama-ulama berpendapat bahawa ayat-ayat mutasyabihat boleh diketahui takwilnya. Dan telah diriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Abbas, Mujahid, Imam Nawawi, Ibnul Hajib, Ar-Rabi', Muhammad bin Ja'far, Qasim bin Muhammad, Ibnu Faruq dan lain-lain lagi. Artinya bahawa ayat-ayat mutasyabihat boleh diketahui takwilnya. Tidaklah perkara itu perkara mustahil. Soalannya, kenapakah ustaz kita perlu takwil ayat mutasyabihat? Kenapa mesti kita takwil? Jadi sini soalan ini kita telah setengahnya telah kita jawab tadi, ya, tentang dirujukkan kepada ayat mutasyabihat. Dan sekarang kita bawa kepada satu kaedah. Kita sedia maklum bahawa kita tidak boleh menukarkan makna lafaz zahir yang diucapkan kepada makna yang lain, melainkan jika ada qarinah atau petunjuk yang memalingkannya. Maka secara asasnya ayat mutasyabihat mempunyai lebih dari satu makna. Makna yang zahir dan makna yang ditakwilkan. Jadi lebih daripada satu makna. Nah, jika didapati makna yang zahir akan menyerupakan Allah dengan makhluk, ditinggalkan makna yang zahir kepada makna yang ditakwilkan. Ini kerana sudah ada qarinah, dah ada petunjuk.
tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin dah ada belajar ilmu balaghah, ya, ilmu yang lebih halus, kecantikan, keindahan bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu kita pun ada juga. Ya, kalau kita kata ja'a asadun, telah datang singa. Telah datang singa. Ini singa ni singa haiwan ke atau singa seorang lelaki yang gagah berani macam singa? Jadi kita pun tak tahu. Tapi kalau ada petunjuk, boleh kita faham. Apa petunjuknya? Fasallamtu alaihi, maka aku pun salam dengan dia. Takkan kau salam dengan singa? Bukan singa tu, haiwan tu. Kawan aku, badan dia besar, gagah, kuat, berani macam singa. Itu dia. Itulah dia bahasa, tuan-tuan. Ya. Kalau ada petunjuk, maka kita memalingkan makna singa tu kepada lelaki yang kuat, gagah, berani. Ada petunjuk. Petunjuk ada apa? Aku salam padanya. Itu petunjuk. Ada qarinah, disebutkan qarinah. Begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya bila ayat mutasyabihat, yadullah, tangan Allah. Tangan Allah ni nak diterjemahkan makna zahir ke atau makna takwil? Kita tengok ada petunjuk tak? Ada. Apa petunjuknya yang perlu kita takwil? Petunjuknya ialah firman Allah Ta'ala. Apa dia? Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa sesuatu dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah dah bagi petunjuk. Petunjuknya Allah tidak serupa dengan sesuatu. Tak serupa tangan, tak serupa kaki, tak serupa manusia, tak serupa siapa pun. Dah Allah sebut. Yang kamu pergi duk pegang lagi yang zahir, kenapa? Allah dah sebut. Allah tak serupa sesuatu. Jadi dah ada petunjuk. Bila dah ada petunjuk, kita tukarkan kepada makna yang ditakwilkan. Ini segi bahasa, tuan-tuan. Sebab Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kita tak boleh pusing-pusing. Dah memang bahasa tu dah tetap. Tuan-tuan buka buku Nahu, buka buku Balaghah, buka buku Gramatik, semua membicarakan perihal peribahasanya. Maka dari sebab itulah golongan Ahlus Sunnah Jemaah tidak berpegang pada makna zahir ayat mutasyabihat. Nampak jelas? Baik. Sekarang Tadi Ustaz kata kita takwil. Kita ni nak takwil ni, ada tak dalam Quran dan hadis yang suruh kita takwil? Jawapan kita, tuan-tuan, dalam Quran, dalam hadis, ada yang mewajibkan kita takwil. Mewajibkan kita takwil? Macam mana tu? Itulah dalil-dalil kewujudan takwil dalam Quran dan sunnah. Apa dia? Sebagaimana kita telah bincangkan tadi ayat yang ke-7 surah Al-Imran. Sekarang kita ambil contoh yang lain pula. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah, maka Allah lupakan mereka. Dan demikian juga ayat surah As-Sajdah. Inna nasinakum. Kami telah lupakan kamu. Dan sekarang soalan tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kita kata ayat-ayat ni tak perlu takwil? Tak payah takwil lah, pakai sajalah. Allah ni lupa. Boleh tak kita kata Allah lupa? Maha suci Allah. Ya? Sebab bila kita kata Allah lupa, ini dah menjadikan Allah tu sifatnya lemah. Dan lupanya Allah Ta'ala, tapi lupa Allah tak seperti kita, Ustaz. Boleh tak kita kata Allah lupa, tapi lupa yang Allah tak seperti kita? Dan hakikat lupa tu diserah kepada Allah sahaja. Mana boleh. Dah bila kita kata lupa, itu adalah merupakan satu sifat kelemahan. Maha suci Allah dengan kebesaran dan keagungannya daripada segala sifat kelemahan itu. Ya. Jadi ternyata dalam ayat ini diambil ternyata jika ayat ini diambil secara zahir, menjustifikasikan penghinaan terhadap kebesaran Allah. Kerana sifat lupa, sifat kelemahan. Maka maha suci Allah dari sekalian sifat kelemahan. Maka Allah sendiri telah menafikan sifat lupa itu dengan firman Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah Tuhan engkau itu pelupa. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak mau takwil, kita sendiri bercanggah dengan Allah. Allah pun menafikan wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhan kamu tidak pelupa. Jadi makna di sini, kita nak tak nak pun kita kena tukarkan, kena takwilkan arti lupa tu kepada yang makna yang lain, bukan kepada makna yang zahir. Ya? Mungkin ada orang kata, Ustaz, itu bukan takwil, itu tafsir.
dia tafsirkan makna lupa ni bukan lupa ni adalah Allah tinggalkan mereka. Jawapan kita tuan-tuan dan puan-puan, you nak play dengan istilah main-main ini takwil tafsir, tapi maknanya apa? You sudah tukarkan maknanya asal kepada makna yang lain. Itulah dia takwil. You nak kata tafsir ke? You nak kata aku tak mau pegang takwil lah. Terserah pada you. Tapi itulah dia takwil, menukarkan maknanya daripada zahir kepada makna yang lain. Nah, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Demikianlah pula dalam kita menjawab apa pun dolak dalik dan istilah yang mereka gunakan, sebenarnya mereka telah mengalihkan makna lafaz yang zahir iaitu lafaz lupa kepada makna lafaz yang tidak zahir iaitu meninggalkan ya. Baiklah, demikian juga dalam perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kepada hadis. Sepotong hadis kursi dalam kitab Imam Muslim, kitab hadis yang sahih. Ya bani Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna abdi fulan marida falam ta'udhu. Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani 'indahu. Wahai anak Adam, aku sakit. Ini hadis kursi. Hadis kursi mana firman Allah. Wahai anak Adam, aku sakit. Tapi engkau tidak menziarahiku. Berkata anak Adam, ya Tuhanku, bagaimana hendak aku ziarahimu sedangkan Tuhan sekalian alam? Allah menjawab, tidakkah engkau tahu bahawa hambaku si fulan itu sakit, tetapi tidak engkau pergi menziarahinya? Tidakkah engkau tahu bahawa jika engkau pergi menziarahinya, nescaya engkau dapati aku berada di sampingnya? Apakah di sini boleh kita katakan Allah Ta'ala sakit tuan-tuan dan puan-puan? Tapi sakit tak seperti kita, tak seperti makhluk. Boleh kita kata demikian? Maha suci Allah. Allah tidak akan sakit. Bahkan sakit itu sifat kelemahan. Ustaz, itu kan Allah dah tafsirkan. Bukan Allah sakit. Itu kata sindiran. Itu hamba dia sakit. Jadi Allah sebutkan Allah sakit. Kalau kita pergi ziarah hamba dia, kita telah pergi dapat pahala seperti mana yang disebut tadi. Soalannya tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang menolak takwil mendakwa bahawa hadis ini telah dijelaskan oleh Allah apa makna lafaz sakit yang dimasukkan itu. Bagi kami katakan bahawa hadis ini secara jelas Allah menggunakan lafaz sakit dan menetapkan lafaz itu bukan merujuk pada makna yang zahir. Maknanya Allah sebut sakit, tapi bukan sakit itu dengan makna zahir sakit. Makna Allah Ta'ala pun menggunakan pinjaman, isti'arah, perkataan yang bukan ditujukan pada zatnya tapi dengan ada maksud yang lain. Itulah dia takwil. Makna di sini bukan Allah Ta'ala menggunakan pada zatnya tu sakit, tetapi menggunakannya tu kepada hamba dia yang sakit. Maka kalau kita ziarah kepada hamba dia yang sakit, kita akan dapati Allah di sana sebagai memuliakan orang yang sakit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada saudara-saudara kita sakit, ziarahlah dia. Pasti kita akan mendapatkan rahmat Allah di samping kita menziarah orang yang sakit. Inilah jelas menunjukkan bahawa Allah sendiri telah mengalihkan makna asal yang zahir pada lafaz sakit kepada makna yang dimasukkan. Inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah Jamaah dan menamakannya sebagai takwil. Jadi ini menjawab kepada soalan yang telah ditanyakan tadi, apakah dalam Quran ada hadis yang menyebutkan takwil? Bahkan wajib kita takwil. Kalau tidak, maka kita akan kata Allah lupa, kita akan kata Allah sakit. Maha suci Allah dari sekalian kelemahan dan daripada sekalian keaiban. Ustaz, kalau sekiranya dah tahu ayat-ayat Quran, hadis-hadis ini mutasyabihat ni membingungkan orang sampai orang jatuh dalam kesilapan, kenapalah Quran yang hadis datang ayat-ayat mutasyabihat? Kan bagus kan datang clear-clear, senang saja. Allah tidak di langit, Allah tak serupa sesuatu. Tak payahlah sebut tangan Allah, sebut terus kuasa Allah, sudahlah. Tak payahlah sebutkan kita kata wajah Allah, sebut zat Allah saya sudahlah. Buat apalah buat datang kata-kata yang boleh orang boleh terkeliru dan boleh terjatuh dalam kesalahan. Ya tak ya juga kalau kita fikirkan. Itulah satu soalan kita. Mengapa Al-Quran dan Sunnah mendatangkan lafaz-lafaz mutasyabihat? Sebenarnya
Ya, ada yang orang mengemukakan masalah ini seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau lafaz mutasyabih kelirukan orang, mengapa Allah dan Rasul menggunakan lafaz demikian? Rasulullah diutus menerangkan, bukan untuk mengelirukan. Ya. Kalau Rasulullah SAW tahu lafaz mutasyabih akan mengelirukan orang, kenapalah Rasulullah tidak jelaskan terang-terang sebagai seorang Rasul yang diutus untuk menerangkan pada orang ramai? Jawapan kita tuan-tuan, banyak hikmah. Banyak hikmah kenapa Allah dan Rasul berbicara sedemikian. Antara, pertama, kerana dengan datang lafaz-lafaz ini, ia bertindak sebagai ujian Allah Ta'ala dan pemeriksaan Allah terhadap hamba-hambanya yang kita namakan dia cobaan. Allah nak cuba kita. Ustaz ni orang cakap betul-betul. Yelah, ni betul-betul cobaan. Tak percaya? Berapa banyak orang dah tersilap? Inilah dia tuan-tuan. Kenapa tersilap? Pasal terikut dengan lafaz yang zahir. Yang ini Allah Ta'ala ingin menguji sejauh manakah mereka berdiri di atas batasan yang telah ditetapkan dan kemampuan untuk mengikut apa yang telah jelas yang telah diperintahkan kepada manusia. Atau mereka melampaui batas dan mengikut yang mutasyabihat yang samar-samar sehingga menyesatkan orang lain. Ayat Quran dah jelas. Allah dah sebut. Al-Quran ada ayatun muhkamat, ayat yang jelas. Hunna ummul kitab, itu tempat rujuk. Yang kau pergi ikut ayat mutasyabihat, buat apa? Allah dah sebut, fa ammal ladzina yamiluna, orang yang mengikutkan kepada ayat, orang yang condong kepada kesesatan, mereka fayattabi'una ma tasyabaha, mengikut ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa yang kamu pergi ikut lagi? Allah dah sebut. Jadi Allah nak uji sejauh mana orang-orang yang beriman ikut perintah Allah atau melampaui batas. Allah nak tengok. Seperti mana sekarang tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala mengharamkan kita minum arak. Allah nak tengok sejauh mana kita berdiri tidak minum arak. Allah haramkan riba. Nak tengok sejauh mana kita ini betul-betul tidak makan riba. Allah mengharamkan zina. Nak tengok sejauh mana kita tidak berzina. Inilah Allah nak cuba nak lihat kepada kita sejauh manakah kita mengikut perintah Allah atau melampaui batas. Itulah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat tadi, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'al ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hati condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat yang mutasyabih untuk timbulkan fitnah dan mencari-cari takwil. Dan demikianlah hikmah Allah dalam semua perintah Allah, maupun arak, maupun babi, maupun najis sebagainya. Kenapalah Allah Ta'ala jadikan babi, anjing najis? Kan senang, tak payah jadikan lagi senang. Jadi tak payah kita kena najis. Senang kita. Jadikan semua binatang tu halal makan. Jadi tak payah kita, ni babi tak babi, alamak macam mana nak makan. Tak payah, kan senang. Inilah Allah nak test kita tu, nak tengok sejauh mana kita berdiri atas agama Allah. Ini sunnatullah. Sudah menjadi sunnah tu cara Allah Ta'ala. Demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Dalam perkara ini selanjutnya ada pula yang berkata ya, kenapa Allah Ta'ala jadikan syaitan? Bukankah lebih baik kita hidup beribadah tanpa diganggu syaitan? Maka setiap sesuatu jadinya Allah pasti ada hikmah. Begitulah dia tuan-tuan ya. Jadi kalau kiranya kalau tak ada syaitan kan senang kita ibadat, tapi ada hikmah di sebalik adanya syaitan ya. Begitulah pula perkara yang kedua daripada kenapa Allah datangkan ayat yang mutasyabihat. Allah Ta'ala dan Rasul berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, lagi yang tinggi, balaghah bahasa dan kualiti sastranya. Ya, jika Al-Quran hadir dengan bicara sekadar biasa saja, hilanglah keindahan bahasa Arab yang dengannya ketinggian nilai dan yang diturunkan. Kita lihat pensyarah-pensyarah, profesor-profesor bila bercakap, dia gunakan bahasa yang tinggi-tinggi. Wah, dia tu hebat lah, alim lah dia. Wah, profesor tinggi lah. Jadi kita tahu ilmu dia tinggi. Kalau sekiranya profesor tu cakap biasa je, macam Ustaz Fauzi, dia cakap biasa je. Alah, tak ada apalah dia tu. Bahasa dia pun common je. Nampak? Itulah saya. Kelemahan kita manusia. Biasa cakap supaya orang semua faham mudah. Jadi Al-Quran, dia ada pertimbangan. Ada datang bahasa yang fasih, yang tinggi. Dan ada yang datang bahasa yang biasa. Supaya orang nampak keindahannya. Keindahan bahasa Al-Quran itu. Inilah dia Al-Quran bahasa Arab. Dan demikianlah ini boleh kita fahami dengan sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Bilisanin Arabiyyin mubin. Iaitu dengan bahasa Arab yang jelas lagi menjelaskan. Dan ketiganya sebab kenapa Allah datangkan dengan ayat-ayat mutasyabihat.
Tujuan diturunkan Al-Quran adalah bertindak sebagai mukjizat, mengatasi adat kebiasaan manusia sekaligus, untuk menunjukkan kebenaran Rasul utusan Allah, sehingga mencabar manusia yang ingkar kebenaran Quran, supaya mereka datangkan seumpama Al-Quran dengan penuh keindahan bahasanya, balaghahnya, sekalian yang bersangkut paut dengan ketinggian dan keindahan bahasa Arab. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Dan jika kamu meragui apa yang telah kami turunkan ke atas hamba kami, maka kamu datangkanlah satu surah yang seumpamanya dan panggillah saksi-saksi, pembantu-pembantu kamu selain Allah. Walam taf'alu walan taf'alu. Kamu takkan lakukan dan kamu pasti takkan mampu melakukannya. Ini dalam surah Al-Baqarah Allah dah sebut. Kenapa manusia tak mampu lakukan? Karena Al-Quran begitu indah, cantik, tersusun. Begitu indah bahasanya, dengan balaghah, dengan mantiknya, dengan bayan, dengan badik. Itulah dia bahasa Arab, tuan-tuan. Kalau sesiapa yang belajar bahasa Arab, cukup cantik dia bahasa dia. Nah, kalau sekiranya Al-Quran datang biasa saja, orang Arab Quraisy fasih, sebab zaman orang Quraisy, tuan-tuan, zaman Nabi SAW diutuskan orang Quraisy, mereka berbangga dengan fasahah, dengan kemahiran mereka berbahasa Arab yang begitu indah, dengan syair-syair mereka, sampai digantung 10 syair di keliling Kaabah kerana megah mereka dengan syair. Kalau sekiranya Quran datang dengan bahasa biasa saja, maka tak ada apa lah, Quran yang biasa, tak ada apa. Tapi bila datang dengan bahasa yang tinggi, Masya Allah, ini bukan tulisan manusia biasa. Ini daripada Tuhan yang menjadikan alam. Inilah dia, keindahan bahasa Arab. Itulah dia antaranya. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Pendek katanya, yang keempat, antara ilmu bahasa Arab ialah ilmu balaghah yang dinamakan mumatsalah. Mumatsalah maknanya yang seumpama, yang sepertinya. Jadi Allah gunakan perkataan yang digunakan oleh orang kafir. Seumpama firman Allah, Nasullah fanasiyahum. Mereka lupa Allah, Allah lupakan mereka. Allah gunakan bahasa sama, lupa. Dan mereka wayamkuruna wayamkurullah. Mereka menipu Allah, Allah pun menipu mereka. Apakah kita boleh kata Allah tipu? Mana boleh. Tapi Allah gunakan perkataan yang sama. Ini antara bahasa balaghah dalam Al-Quran. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'um. Mereka menipu Allah, sedang yang sebenarnya Allah yang menipu mereka. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan demikian juga antaranya ialah untuk mendekatkan kefahaman makhluk kepada wujudnya Allah Ta'ala. Kerana yang terlebih penting, makhluk itu beriman dengan wujudnya Allah. Ini lebih penting. Ya? Kalau kita katakan Allah, kerana makhluk ini sudah kebiasaan dengan apa yang ada di depan dia. Kebiasaan dengan melihat wajah, kebiasaan dengan melihat tangan. Jadi Allah memberikan perumpamaan seumpama itu, bukan makna Allah yang berwajah, yang bertangan, tapi supaya mudah makhluk itu menerima wujudnya Allah. Itu tujuannya. Itu takrib. Seperti mana kalau kita di dalam contohnya syurga, tuan-tuan. Syurga ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Syurga itu sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Tapi tuan-tuan baca dalam Quran, syurga sungai yang mengalir di bawahnya, buah-buahannya, makanan-makanannya. Itu yang kita dengar, syurga lebih daripada itu. Itu yang kita lihat, apa yang kita lihat, syurga lebih daripada itu. Apa yang kita bayangkan, syurga lebih daripada itu. Habis kenapa disebutkan macam ni syurga, Ustaz? Supaya nak memahamkan kita. Kalau disebut yang kau tak faham, kau tak akan tahu. Betul ke? Ada ke syurga? Tak faham. Tapi dipahamkan dengan apa yang mudah kita lihat depan mata kita. Ada sungai, ada pokok-pokok. Tapi bahkan syurga lebih dari itu. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Allah tak serupa kita. Tapi kerana kita dah kebiasaan dengan manusia, supaya Allah Ta'ala mudahkan kita memahaminya, maka itulah Allah sebutkan seperti apa yang kita mudah faham. Tapi bukan artinya Allah sedemikian. Itulah dinamakan dia takwil, ya, iaitu disebutkan oleh alim-alim ulama kita yang lebih dahulu, ya. Baiklah, kalau begitu Ustaz, sebelum saya lanjutkan lagi tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya ingin sebutkan satu kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sewaktu dia sedang menyampaikan kuliah, tengah dia menyampaikan kuliah, tiba-tiba telah masuk waktu sembahyang. Maka sahabat-sahabat berkata, "Ya Syekh, waktu sembahyang dah masuk."
Dia teruskan dengan dia punya khutbah dia, dengan dia punya ceramah dia. Wahai Syekh, waktu mana masuk? Dah habis 3 kali, orang tu ulang 3 kali. Dia kata, hal tu'allimuni sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kau nak mengajar aku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa maksudnya? Maknanya bila kita dalam kuliah agama, ini kuliah agama mau kita mengenal pada Allah. Ya, jadi biar kita habiskan selagi tidaklah sampai waktu sembahyang itu sampai waktu yang sempit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap ya kita punya kurtas kerja ketiga ni dah sampai pada penghujung. Biar kita selesaikan. Kalau masuk waktu solat pun kita hanya sebagai berhenti dengarkan azan, tapi kita teruskan untuk selesaikan sikit kita punya kertas kerja dan kemudian kita boleh berehat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, huraian maksud kata-kata sebagian ulama salafus salih. Amirruha kama ja'at, lalukanlah ayat-ayat hadis ini seperti mana ia datang. Jadi di sini biasa kita dengar, dan tadi pun kita dah sebut, ya, macam mana ustaz? Dan ada juga kata amirruha ala zahira, lakukanlah ayat-ayat hadis mutasyabiah di atas zahirnya. Ini semua ulama-ulama salafus salih kita yang menyebutkannya. Untuk jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, kita letakkan dia selepas sembahyang zuhur. Wallahu alam. Apakah mungkin bagi kami orang Islam bersatu walaupun percaya pada beza-beza fahaman Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah, Khawarij dan lain-lain? Ataupun harus kami Ahlussunnah wal Jamaah memusuhi mereka dan tidak bergaul dengan mereka kerana mereka telah sesat dalam Islam? Jawapannya sangat bagus ke soalan tu, dan saya pun akan sentuh. Kita tidak ada musuh dengan sesiapa pun. Hatta kepada orang kafir pun kita tak musuh. Hatta kepada orang yang memerangi kita pun kita tak musuh. Musuh kita nafsu dengan syaitan, itu musuh kita. Jadi kalau saudara kita yang berfahaman yang lain, dia bukan kita punya aliran ustaz, dia tak ikut kita, dia menentang kita, kita tak musuh dengan dia. Kita doakan dia, kita ambil sifat Nabi SAW. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku kerana mereka tidak tahu. Itu sikap kita Ahlus Sunnah Jamaah. Dan kita tidak mengkafirkan sesiapa. Imam Abu Hasan Asy'ari telah meletakkan satu garis panduan. Sesiapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan kita kafirkan dia selagi dia mengucap kalimah yang sama, menghadap kiblatnya sama dan memegang Quran yang sama. Dia kafir di sisi Allah, itu antara dia dengan Allah. Tapi bagi kita, kita tidak mengkafirkan sesiapa. Itu pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Silakan. Kalau ulama salaf telah mengatakan bahawa huruf wa di dalam surah Ali Imran ayat 7 adalah seperti full stop, mengapakah kami tidak mengikut ijma' mereka? Boleh, tak ada salahnya. Jadi makna di sini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kita ada dua penafsiran yang sudah pun disebut tadi, iaitu nak pegang ulama salaf yang tafwid. Tafwid itu serah bulat-bulat, boleh. Dan ulama khalaf iaitu mentakwilkan, boleh. Dua-dua betul. Tapi kedua-duanya bersetuju bahawa Allah tidak serupa sesuatu. Jadi apabila datang yadullah, tangan Allah, maknanya tangan Allah ni bukan maksud yang zahir, bukan terjemahan yang zahir, tapi apa maknanya? Maknanya kalau ulama salaf, wallahu alam, Allah yang tahu. Dan kemudian kalau sekiranya ulama khalaf, maknanya ada maknanya. Ini tidak seperti apa yang dipegang oleh salafi hari ini. Apa pula bezanya? Untuk tahu perbezanya, kertas kerja yang keempat lepas zuhur nanti. Ya. Siapakah dia ulama khalaf yang kita harus ikut pengajarannya dari segi perbahasan mengenai ayat-ayat mutasyabihat? Adakah Ibnu Abbas dan Imam Nawawi tergolong dalam ulama khalaf? Adakah Ibnu Taimiyah ulama khalaf? Dalam masalah siapakah yang wajib kita ikut dalam masalah ayat mutasyabihat, kita sudah pun ada jawapannya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Ya, jadi ulama-ulama Ahlus Sunnah Asy'ariyah ni bukan satu, bukan dua. Dia sebelum daripada Imam Abu Hasan Asy'ari, dan Imam Abu Hasan Asy'ari lah yang telah menyusun dan telah meletakkan bergaris panduan, dan kemudian diikuti oleh banyak ulama-ulama selepasnya seperti Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, Imam Suyuti dan seterus-terusnya. Jadi di sini kesemua mereka adalah daripada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Siapa saja daripada mereka boleh kita ikuti. Adapun Ibnu Taimiyah, maka beliau ada mempunyai pandangan yang berbeza daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Jadi pandangan beliau itu tidak termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Wallahu alam.